Kalau nak difikirkan balik dah, ekonomi memang dah naik dah. Minyak dah naik dah. Janganlah kau termenung, melukut di tepian gantang, memikirkan nasib barang naik, minyak naik. Kan? Tak ada guna dah. Apa yang kau boleh buat sekarang ni? Kalau lah kau orang ada rumah sendiri, ada aset sendiri, kau tak risau barang naik. Bila barang naik, minyak naik semua, hartanah kau confirm naik. Confirm. Masalah kebanyakan orang ni adalah kau fikir, tunggu tengok nak beli rumah lagi ke tak? Duk fikir, tunggu tengok. Ataupun kau baca buku dulu. Sebelum kau pening kan, selama kau pening tak tahu nak beli rumah apa, kau baca buku dulu. Kau bagi faham dulu. Bagi faham dulu. Okey, siapa yang dapat buku ni? Siapa yang ada buku ni? Bila korang booking rumah dengan abang, settle sign SMP, aku bagi korang RM100. Tahu? Aku bagi korang RM100. Okey?